Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita dalam Raizno Channel, iaitu jalan-jalan tempat viral Jeju TV. Video kali ini adalah aktiviti Abang Rain bersama GRTV Bikers ke Pattani, Thailand. Okey, cabaran kali ini telah disahut oleh 9 riders yang berani dan kental. Okey, dalam perjalanan nak pergi tu, salah seorang daripada kami ni mengalami masalah teknikal pada jenteranya. Kalau nak tahu apa yang terjadi seterusnya, jom kita layan. Okay. Tak boleh start. Mungkin rectifier. Apa masalah ni? Mungkin rectifier ataupun coil. Barang sudah sampai. Kita tengok sikit barang. Kita nantikan hasilnya. Barang dah sampai. Bersama. Tak nampak reading dah. Tak naik gini. Dia patut 13. Koyoko. Bateri Kong. Bateri sudah Kong. Bateri Koyoko yang baru. Color orange. Okey, nantikan momen-momen yang ditunggu-tunggu. Alhamdulillah. Wajah keceriaan bila dapat bateri baru. Wah, ini lega rasanya. Okey, nampaknya masalah teknikal yang dihadapi berjaya diselesaikan dalam masa 4 jam daripada pukul 9 pagi sampailah 1 tengah hari. Okey, perjalanan menuju ke Pattani diteruskan melalui pintu masuk Immigration Batong. So bila dah cross border ni, masing-masing tukarlah SIM card Thailand. Daripada Betong tu nak ke Pattani agak jauh, so kami sampai sini dalam maghrib lah macam tu. Okey, aktiviti kami di malam hari ialah mencari makan malam dan juga meronda pekan Pattani. Okey, habisnya meronda, kita singgah kedai bandel kasut. Sikit ni kasut Saiz 9. Hari ni 100. Siapa nak ambil? BMW Motai. Tengok sikit BMW lah. Oi, ni betul BMW. Rezeki datang lepas tani ni. Okay, habis saja shopping kasut tu, so semua orang baliklah ke hotel Rainbow Mansion untuk berehat dan refresh. Okey, aktiviti kami pada hari kedua iaitu melawat tempat penghasilan garam. Kalau buat masak sedap, dia masak sahih. Macam garam masih garam. Letak dalam teh tarik pun sedap. Masin. Ni garam apa ni? Yang ni garam tempatan. Oh, ini tempatan. Local stock. Oh, ni Bangkok. Ni Bangkok. Oh, putih lagi Bangkok. Bangkok pas sedap dia nak masak kek. Ini garam bunga tau. Garam bunga ni kalau nak buat teh tarik, sekarang kita cari garam untuk buat teh tarik. Lepas ni kita cari teh pula. Garam bunga. Ni garam bunga. 25 baht. Tu bila dah sampai dekat sini, kalau tak beli garam sepaket ni memang tak sah lah. So masing-masing semua shopping lah seorang sepaket.
Okey, sebelum kami nak bergerak ke Hat Nyai tu, kami singgah ke satu tempat yang famous dekat sini, iaitu makan tengah hari di Banlei Seafood and Cafe. Kedai ni terletak di tepi laut. Memang best bila kita makan tu sambil-sambil dapat menikmati angin sepoi-sepoi bahasa dan pemandangan pantai yang tenang. Ini namanya Seafood and Cafe. Sama-sama jauh sikit. Seafood and Cafe. Special menu siakap siakap senohong. Oh, kat sini kami memang order semua yang special menu lah. Dah ditangkap. Oh, tom yum. Tengok sikit. Okey, habis saja makan tengah hari tu, so kami terus singgah ke salah satu masjid yang bersejarah di Patani ni, iaitu Masjid Kerisik. Sekarang ni kita berada di Masjid Kerisik Patani lah. Masjid Kerisik ni dibina zaman waktu Sultan Muzaffar Shah. Sebelum ni ada pun sejarah yang mengatakan bahawa Hang Tuah, Hang Jebat zaman Kesultanan Melayu Melaka, dia nak berhubung dengan zaman Kesultanan Melayu Patani. Hang Tuah pernah datang sini. Sebab tu dekat sini dia ada perigi Hang Tuah. Perigi Hang Tuah dekat sana. Satu perigi untuk tim dia makan ataupun minum pakai air telaga tu. Sebab tu ada orang letak tu nama perigi Hang Tuah. Kerajaan Melayu Melaka dia buatkan tempat ataupun perkampungan khas untuk tim-tim Melayu Melaka ni untuk duduk datang berdagang dekat sini. Okay, next destination ialah Floating Market Hat Nyai. Suasana dekat Floating Market ni daripada dulu sampailah sekarang memang sentiasa meriah lah. Jangan sikit takut dah. So dekat Hat Nyai ni, especially dekat Floating Market ni, memang terkenal dengan pelbagai jenis makanan yang sedap-sedap dan murah. Nanti kita test. So bila dah sampai sini memang nak try semua menu lah kalau boleh. Telur puyuh. Telur puyuh rebus. 20 baht. วันเรื่องกับข้าวนั้นไม่ทำอย่าสนคอยซื้อผู้ล้างจานยิงลาวเล็กไม่พลือแม่ดาวติ๊กตอก Yang ni apa? Mari kita rasa. Orang pun dah ramai sekarang ni. Next destination ialah check-in hotel Golden Crown. Kita dah sampai. Depan je dengan Honda Beat. Tengok sikit tu, Honda Beat ni. Jom kita ke Cabura. Kita mau lah. Tengok. Mana buih? Ini dia Nissan Cabura. Kita dah kasi tadi dah. Unboxing. So dekat sini pun sama, kami memang order semua special menu lah. So kita nak rasa. Ikan apa ni? Ikan siakap senohong dalam air kenduri. Siakap berduri je. Okey, aktiviti kami di malam hari iaitu meronda di Pasar Lee Garden. Benda yang tak selera. Oh, aku punya tu apa ni? Pancake. Oh, ini dia pakapau seafood. Susah pula ambil seafood. Next destination, Prim Import.
So ini adalah salah satu kedai yang famous, yang terbesar dekat Hat Yai ni, iaitu kedai bandar kasut. So dekat kedai ni memanglah tersangatlah banyak kasut yang dijualnya. So bila dah masuk sini kena pandai-pandai carilah. Kalau dapat yang ngam tu terus ambil. Sebab dia memang saiz dia satu tu je. So dekat kedai ni Abang Rin jumpa satu kasut Fila. So saiz dia memang ngam-ngam dengan kaki lah. Dan condition dia memang terbaik lah, macam baru. Harga dia dalam 650 baht lah macam tu. Okay, next destination, Kim Yong Market. So dekat pasar ni kami shopping kacang-kacang lah. 240 baht lah, 1 kilo ya. Abang nak campur lah. Makanan ni macadamia, walnut. Harga sama je. 1 kilo 440. So bila dah habis shopping tu, perut terasa lapar pula. So kami pun singgah lah di kedai Kai Tot Mina. Kedai ni famous lah. So dia jual ayam goreng lah. Itu isi aku nak tu. Next destination ialah Greenway. So dia macam uptown lah. Kalau kat sini dia jual specs, baju-baju, toys dan macam-macam lah. $180. Ini ada Toro price. Rasa. Okey. Kena rasa dia. Rasa fry. Rasa fries. Rasa fry dia ada mayonis. Berapa satu set ni? 139 baht. Toron fry. Itu dia cara makan macam tu punya. Okey, destinasi yang terakhir bila berada di Hat Yai ni iaitu 7-Eleven. So macam biasalah, memang kami akan shopping burger, sausage, air, minum susu lah, Maggi dan macam-macam lah yang frozen food ni. Dan apa dia ada jenis, tapi kuantiti dia tak beritahu. Yang penting halal. Tapi dia kata halal kurang. Halal. Okey, nampaknya aktiviti kami selama 4 hari 3 malam di Patani Hat Yai kini telah sampai ke penghujungnya. Bertemakan yang kental pasti sampai. Kesemua riders kali ini berjaya menghabiskan misi Hat Yai Patani dengan selamat. Segala yang berlaku pada event kali ini akan menjadi kenangan manis buat kami semua. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.